kita nak pergi ke Rembau. Ke Rembau ni memang kuat adat Popoteh. So, what? Kita akan bercakap bahasa Nogori. Kalau korang tak cakap bahasa Nogori dekat sini, korang kena pukul. Korang tahu tak? Korang kena pukul. Jadi, esai nak pergi Rembau. Bukan Rembau. Kau apa kau tahu? Kau. Jadi sekarang ni kita orang terpaksa tunggu siapa? Kau nak tahu kita kena tunggu siapa? Ha? Moksu kakak. Moksu kakak ni kembar dia ni. Mana dia sekarang ni? Mana anak ayah? Mana mojo kakak ni? Kita kena tunggu mojo kakak. Kena cakap Nogori 9. Okey? Okey. Jadi kita kena tunggu Moksu kakak. Dia bawa Allah. Kau faham lah abah ipar aku ni. Berdosok kan? Berdosuk. Sup ekor. Kau tahu tak seekor? Jalan ni kan dia berkelok tau. Kalau kat Minang ni dia macam berkelok. Tapi kelok tu selekoh lah. Tapi dia tak adalah kelok tajam. Kalau kat Minang tu yang tajam tau. Dia kelok ni dia tak tajam sangat. Kalau dekat Minang tu dia punya naik bukit pun dah tinggi. Ni boleh lah. Ada gambaran jalan Minang juga. Dia punya kelok macam ni lah. Macam ni lah. Dia macam ni lah. Agak sana. Kau bawa kereta manual ni. Okay, kita dah sampai di rumah Wan Tanjung. So dulu kita pun dah ni sayang. Ini rumah yang pernah kita review dulu. Kita ada review rumah dia dulu. Rumah pusaka. Okay. Kita dah sampai. Ramai juga ni. Nampaknya ni. Okay. Kita dah sampai. Kami dekat Melaka juga. Korang kat mana tu? Baik, hari ni kita singgah. Berehat di Melaka. Daripada kampung isteri kita singgah di Melaka. So hari ni kita nak tengok reaksi anak aku pergi hotel pertama kali. Dengar tak? Pergi mana ni nak? Aduh, seronok. Kalau ikutkan dia demam. Hari raya ketiga. Sebab penat sangat. Tapi bila berjalan dia sihat. Ini sebenarnya ikut atuk ni. Atuk lagi jalan terus sihat ni. Ya. Macam itulah reaksi dia. Alhamdulillah. Yang penting ayah happy. Isteri happy. Adik happy sangat ni. Dia happy sangat ni. So reaksi dia kat hotel. Macam ni. Tu. Alhamdulillah. Siap mandi. Ibu dah mandikan. Okey. Bunyi-bunyi dia. Suka. Hilang demam tu. Alhamdulillah. So perjalanan memang panjang lah. Kalau ikutkan sebelum raya tu kita dah balik Negeri Sembilan. Panjang. So mungkin badan dia pun penat-penat. Dan apa lagi kita 10 jam. Aduh. Mama Rais. Jawab dia. Suka. Aduh. Macam-macam. Iya. Apa? Apa? Sedapnya. Wangi dah. Dah wangi lah. Dah mandikan lah. Kita nak. Walau weh. Wah. Seronok betul. Dia dah tunjuk action dia. Mama Rais. Dia dah tunjuk action.
Ha. Mama Rais, aduh. Ha. Action lah tu. Dia action lah tu. Dia action lah tu. Aduh. Aduh, action lah tu. Iya. Tunjuk action dia. Dia tunjuk action dia. Oh, ni dia tak butang lagi lah. Ni tak butang lagi lah. Aduh. Mama Rais. Mama Rais. Inilah aksi-aksi yang ditunjukkan Mama Rais ketika pertama kali masuk hotel. Oh. Okay. Wow. Walau weh, ini anak siapa ini? Seronoknya. Kita nak pergi jalan mana besok? Nak bawa pergi mana ni besok ni? Uish, tinggi dah. Tinggi dah. Oi, tinggi dah. Tinggi dah. Kenapa saya rasa macam ada sesuatu di belakangku? Dah. Rehat lagi, nanti penat. Besok kita nak sambung jalan. Boleh? Iya. Selamat pagi Mama Rais. Kita dah bangun dan kita nak pergi sarapan. Awak okey? Seronok? Happy hari ni? Happy? Okey, ada senyum. Dia ada senyum. Jadi bila ada senyum maksudnya dia happy. Jadi hari ni kita bawa isteri anak pergi ke Melaka. Pada kita daripada Negeri Sembilan singgahlah ke rumah rakan-rakan di negeri Melaka ni. Sambil-sambil tu kita nak kata beristirahat lah, berehat di hotel. Sambil-sambil nak tengok reaksi Muhammad Rais di hotel macam mana. Rupanya dia suka. Jadi kalau dia suka, okey, tak ada masalah. Untuk next time kita bawa lagi. Boleh? Boleh. Aduh, baju dia, baju kurta dia dah ready. Dah ready. Nak ambil duit-duit uncle, duit raya daripada uncle-uncle ke semuanya. Ready. Okey. Jadi kita dekat salah sebuah hotel lah di Melaka. Dan saya tak boleh nak sebutlah hotel ni sebab hotel ni dia tak sponsor kita punya video. Jadi kepada manager-manager hotel yang tengok video ni kan, kalau anda nak kita buat review kan, kita buat vlog di hotel anda, okay, boleh contact saya. So kita akan berikan video yang terbaik untuk anda. Tapi kali ni kita adalah salah sebuah hotel lah di Melaka. Hotel ni okay, good. Good, service pun good. Okay, anda boleh check in time pun available. Bila-bila je anda boleh masuk lah. Kan, betul tak nak ya? So kita punya view ni cantik tau tuan-tuan. Okay, jom saya nak tunjuk. Kita nak tunjuk boleh? Kepada follower kita. Okay, ya. Okay. Ni view dia lah. Nampak? Menarik lah. Pasal ni tengok budak-budak pun boleh main apa semua. Right. So kita tak boleh lah nak bawa Rais Rais, saya tak boleh nak bawa awak sebab awak kecil lagi. Dia masih kecil lagi. So kita tak boleh nak bawa lah. Nanti dah besar sikit baru kita boleh. Swimming pool. Okay, tengok. Dia dah beraksi. Dia dah beraksi lah. Aduh. So kita pergi sarapan dulu. Baru kita teruskan aksi-aksi anda yang menarik. Okay. So itulah reaksi Rais. Jadi kita akan mulakan perkongsian tentang kewangan dan pelaburan selepas raya ni. Dan kita akan teruskan perjuangan muamalat kita, InsyaAllah. Hari ni kita menyambung Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dia nak naik Tameng Sari. Yeay. Rais. Aduh. Let's go. Kita pergi Tameng Sari. Hati-hati ya.
Oh, so many. You're orang kampung eh? Sumpah loh. So kita nak naik ni. Oi, tinggi. Berani ke ni anak ayah ni? Okey. Boleh ke? Ha, Amarais? Boleh ke? So kami datang naik Taman Sari. Bawa ni Amarais. Saya dulu ayah masa saya sekolah rendah, dia dah bawa dah yang sini. Ha. Ibu yang excited. Ini dia belum sekolah rendah lagi. Ayah bawa dia. Okay. Let's go. Okay, so tak ada rezeki Amarais nak naik sebab dia ada technical issue Benda ni ada technical issue, tak dapat nak naik hari ni. Ya. Tak dapat nak naik hari ni ya. Maksudnya apa ayah? Maksudnya saya faham dalam kepala awak tu. Repeat. Tidak. Okey. Okey. Kita pergi ambil gambar lah kat sini ya. Okey, panas ni, panas.